Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya. Waalaikumsalam, sir. Waalaikumsalam. Bah. Good evening, everyone. Hi, how are you guys? I'm fine. I'm Fine. Okay, very good. Okay, untuk pelajaran yang baru masuk, untuk penggunaan evening, ia digunakan pada waktu malam sebelum tidur. Untuk tidur baru kita guna good night ataupun kita guna untuk waktu perpisahan di waktu malam. So untuk sekarang pukul 8.20 kita menggunakan evening. Kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Waktu yang kita gunakan, konsep waktu yang digunakan adalah dalam bentuk bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu sekarang malam kan? Tidak, kerana dalam bahasa Inggeris sekarang adalah evening. Okay guys, kita teruskan kepada subjek kita pada hari ini. Guys, I want you to read the screen right now. What you can see on the screen. Aryan, what you can see on the screen right now, can you read it to me? Learning English with Missy, 2025 June, Tuesday, week 1. Very good, Aryan. Thank you so much. Okay, meaning that the screen is functioning very well. Learning English with Mizi, 2025 June, Tuesday, week 1. Welcome, guys, to the first session of June 2025. Okay, I want you to write down the date and the day for today in your notebook right now. Okay, guys. Dah tulis dah tarikh untuk hari ini. So, as usual, I'm going to tell you about the rules during online learning. The first one is you have to be very, very quiet during the explanation. Number two, please focus in the class and make sure there are no noises around you. Number three, raise your hand if you want to show that you have done your job, and also raise your hand if you want to ask me something. Just use the button in your Zoom devices. Number four, write down the notes that you can see on the screen. And the last one is communicate, meaning that you have to take part in the learning activity throughout the session. So these are the 5 rules that you need to know during online learning. Before we start our class, I'm going to say hi Hanania, hello Haris, hi Aryan, hello Adam, and hi Lutfi. Welcome to the first session in June 2025. Okay, without further ado, I'm going to introduce to you the topic for today, which is writing a story. After the past few weeks, we have learned how to make sentences using PAOP techniques. Now we're going to use the same technique, the same PAOP technique, but to create a story, a very good story using that technique. So I want you to remember back what you have to know about PAOP. So we're going to do a little bit of revision how to write a sentence using PAOP. Okay, guys, get ready. I want you to write it down in your book right now. Okay, I want you to write now. I want you to write it this one right now in your notebook. You write it make it very, very big. Raise your love or love emoji if you are finished. If you done. Sila salin besar-besar dalam buku dah siap angkat emoji love. Dah siap? Dah siap bagi tahu.
Dah. Dah salin ke belum? Siapa? Dah. Okay, kalau dah siap salin, angkat emoji love. Thank you, Aryan. Welcome. Thank you, Hanania. Thank you, Lutfi. Semua dah siap? Dah. Okay, very good. Dah. So, kita akan buat praktis. Tapi sebelum kita buat ke writing a story, menulis cerita, kita nak buat sedikit praktis. Wait a minute. Okay. So, nak mempersilakan Hanania bagi satu pauk lengkap untuk Sir. Bagi people dulu. Boy, Father, girl, man, woman, my father, father. Action, fishing, fish. Terus place, ha? But fishing, memanglah fishing kan? Okay. Terus place. Where is the place? river, River. Lengkapkan. my father My father is is, fishing, yes, river, mana boleh fishing river? Yes. It is a uh, place. Hafal warna. at Yes, very good. the Hmm? full stop. Okay, baca sekali nafas. My father is fishing at the river. Okay, thank you so much, Hanania. Good job. Okay, berikutnya Haris. Bagi satu people. Sister. 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 Sekejap. Saya nak tukar kepada boy. Boleh? Girl boleh? Sebab tadi dah guna parent dah. Dah guna keluarga. Girl. Apa action girl ini? Eat. Apa objek yang dia eat? Burger. Burger. Where is the place? Kitchen. Lengkapkan. A girl is eating eat, eating bur- eating a burger at the kitchen. Full stop. Very good. Okay, baca sekali nafas. A girl is eating a burger at the kitchen. Very good. Thank you, Haris. Yang ni sila salin. Okay, Aryan, teruskan. Kali ni guna nama orang. Anna. So, guna Ana lah Saya tak dengar tu. Okay, Ana. Action. Cooking. Cook. Apa yang dia cook? Objek apa yang dia cook? Chicken. So, buat pasta boleh. Boleh. Saya nak bagi
Bagi pendekkan sikit. Okay. Where is the place? Sorry. Ya Allah, ya Allah. Kitchen. Kitchen. Okay, kitchen. Lengkapkan grammar. Anna is cooking pasta. So pasal tak boleh dikira. Okay. The Teruskan. pasta at the kitchen. At Full stop. the kitchen. Full stop. Full stop. Bagi nafas. Anna is cooking the pasta at the kitchen. Very good. Kenapa Ana ni tidak ada tidak ada the? Kenapa? Sebab dia seorang. Sebab dia kata nama Pas. khas. Kata nama khas tidak perlu ada tidak perlu ada the. Alhamdulillah. Okay. Thank you, Aryan. Good job. Welcome. Berikutnya untuk P. Satu Pak Om untuk saya. Boy. Okay. Ada father, ada girl, ada anak. Sekarang senak pekerjaan. Sebagi boleh tak? Boleh lah. Teacher. Okay. Action. Hmm. Right. Mana? Right. Book. No. Uh, Right book kurang logik sikit. Right. Sentence. Sentences. Dekat mana? Uh, School. Atas apa? Whiteboard. Hmm. Sekejap. Sungai Nangka guna whiteboard ke blackboard? Huh? Sungai Nangka pula. Um, Sungai Nafas. Sekolah Lutfi. Apa? Sekolah Lutfi guna whiteboard ke blackboard? Whiteboard. Okey. Okey, sekarang Lutfi lengkapkan. Seorang A, guru. a teacher Teruskan. is writing buang i. Ya, buang i ganti ing. Ayat-ayat itu. The sentences Hmm? Atas papan tulis. on the whiteboard. Full stop. Baca sekali nafas. A teacher is writing sentences on the whiteboard. Very good. Thank you so much. Okay, Adam. Kita cuba dengan Adam pula. Adam, turn on your mic. Then. Adam tahun berapa? Uh, four. Adam tahun 4. Okay, Adam baru masuk je kelas ni kan? Yes. Okey. Adam, nanti kita buat pelan-pelan dengan Adam tak? Adam jangan rasa tertinggal tau sebab dia dah advance tapi saya akan keep up dengan Adam, jangan risau. Sebab dalam kelas saya akan go through seorang demi seorang. Saya tak buat macam kalau ada mama Adam, ada parent Adam sebelah, saya bagi tahu kelas dengan saya memang saya tak buat macam math lecture. Math lecture tu maksudnya mengajar secara keseluruhan. Tak. So akan go through one by one. Tahu Adam, jangan risau Adam ah. Okay. Sekarang Adam, kita balik ke sini. Kita nak tunjuk kat Adam. P ni people tau. P ni Okay. adalah people. Ada dengar je, Abang Adam fokus je. P adalah people. People tu orang. Tahu. Adam, Adam sekolah mana? SKBA. SKB. SK Bandar Anggerik. Di mana tu? KL ke? Selangor ke? Section 6. Shah Shah Alam. Alam. Okey, Shah Alam. Okey. So, A ni adalah action. Action tu apa? Perbuatan. 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 Oh, O ni objek. Objek ni benda lah. Dan P last sekali adalah Place. term. Tempat.
Tempat. Adam, Cikgu Adam bagi TP berapa BI untuk Adam? Ingat tak? Tahun ni tak periksa lagi. Kalau tahun 3 tahun lepas, Six. TP6. Wow, mantap lah. Hmm. Okey. So, sekarang ni Adam tengok. Sekarang ni kita ada empat Pak Um. Ini teknik untuk memudahkan Adam tulis karangan tau. Okay, so Adam fokus. So, Adam bagi satu contoh untuk Sir. Satu orang. Apa-apa je. Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris pun boleh. Bagi dia contoh apa-apa. Tak kisah. Jangan takut untuk buat salah. Buat je salah. Tak kisah pun. Yang Uncle. berani. Apa dia? Uncle. Uncle. Apakah perbuatan uncle tu? Action uncle tu. Adam pilih je mana-mana perbuatan. Action. Baiki. Baiki. Okey, boleh, boleh. Baiki. Apa yang dia baiki? Objek apa yang dia baiki? Benda apa yang dibaiki tu? Pipe air. Paip air. Paip lah kan? Okey. Lepas tu dekat mana? Tempat yang dia baiki tu? Place tu? Mana-mana je Adam. Yang penting logik Adam. Yang Adam Toilet. toilet. Okey, toilet. Ingat Adam betul. Okey, very good Adam. So, ni dalam kita campur lah kan. Ada uncle, baiki, pipe, toilet. Sekarang kita tukar pada English lah kan Adam. Okay, Adam. Uncle, dalam English uncle lah. Okey. Baiki apa dia kalau Adam? Fix. Yes, Fix. very good. Nak guna repair pun boleh, tapi panjang nak eja kan. So kita guna fix je. Kalau pipe, bunyi sama, eja lain. Uh, Cuba eja. Pipe. P. Pipe. Very good, Adam. Dan toilet, toilet lah kan. Takkan benda lain lah. Okay. So, sekarang Adam dah nak bagi tahu rahsia kat Adam. Kalau Adam buat uncle fake pipe toilet ni, Adam dah dapat markah dah. Kalau ikut dari segi pemeriksaan, kita ada meaningful sentences. Meaning that Adam dah dapat markah makna. Okey. Sekarang ni nak bagi markah Adam lebih tinggi lagi, Adam kena guna grammar tau. Tingkatkan grammar. Maksudnya, Adam kena letak grammar dalam ayat ni. So kita buat grammar pula. So, kalau uncle ni kita tak boleh guna kat atas ni lah kan Adam. And the ni tak boleh lah kita guna. Kita boleh guna apa? My uncle, his uncle, her uncle. Macam tu lah. Okay, faham ah? Tak boleh guna and ataupun the. So, sekarang nak bagi mudahkan ayat kita hari ini, kita guna My my, uncle. pakcik saya. Lepas tu, Adam, cuba tengok kat atas ni. Is atau are untuk uncle? Uncle ni seorang. Is. Very good. Is. Lepas tu, perasan tak Adam? Kat sini kena ada ing. Fixing. Yes, very good. Okay. Nak guna a pipe pun boleh, the pipe pun boleh. Tapi n pipe tak boleh. Sebab apa? Dia bukan a, e, i, o, u. Dia adalah huruf konsonan. So, nak guna a ke nak guna the? The. Boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, di toilet. Nak guna at, in, on ataupun to. Yang mana logik? At. Okay. Lepas tu turunkan. Turunkan. The. Very good. Last kali ada tanda baca yang perlu. Wajib letak. Tanda baca. Huh? Tanda bacaan. Apa tu? Titik. Titik. Very good. Titik kita panggil full stop. Okey. Sekarang ni Tanya, Adam telah buat satu ayat tanpa ada kesalahan grammar, tanpa ada kesalahan tata bahasa, tanpa ada kesalahan ejaan. Cuba Adam baca. My uncle is fixing the pipe at the toilet. Senang tak buat ayat? Senang. Tapi ini kena praktis Adam. Buat sekali tak jadi. Dia kena buat beribu lemon kali, baru Adam boleh jadi. Faham? Okay. Okay, thank you Adam. So my uncle is facing the part at the toilet. Kalau bagi jawapan ni memang tak ada kesalahan grammar, ejaan tepat dan
Dan dari segi punctuation betul. Tahniah Adam, anda telah menghasilkan satu ayat yang tepat. Very good. Guna je formula ni ya. Okay. So sekarang, okay, thank you Adam. Semua dah jawab. So, kita akan teruskan ke core business kita, iaitu practice. Hari ini, story kita mengenai fire, berlaku kebakaran. So, agak best lah. Mungkin story ni bukan mungkin memang best pun. So, dia berlaku kebakaran. Jom kita buat karangan dahulu, okay, menggunakan teknik PAUK. Okey, kita mulakan dengan Lutfi. Tapi sebelum itu, okey, sebelum itu saya nak bagi tahu bila kita buat karangan, Lutfi, Hanania, Haris, Aryan, Adam, sebelum kita buat karangan, kita kena bagi satu nama watak. Kena bagi satu nama watak. So, Lutfi, Lutfi mewakili kawan-kawan, apakah nama watak untuk dibagi pada watak utama ini? Danish. Bagi, okay, very good, Danish. Okay, untuk tujuan pembelajaran kita di dalam kelas online ini, secadangkan nama itu mempunyai 3 huruf sahaja supaya memudahkan penulisan kita. 3 huruf nama. 3 huruf. Ya, Hmm. apakah nama yang hanya ada 3 huruf saja? Hmm. Weh, panjangnya fikir. Ali, Abu, Bob. Pilih Hmm. satu. Ali, Abu, Bob. Ali. Ali. So, kita namakan dia, watak utama dia adalah Ali. Okay, jom kita buat. People dia apa? Ali. Ali. Action dia. Action. Okey. Melambai. Betul melambai. Tapi sebelum melambai, dia pakai apa kat belakang tu? Oh, back. Bag. Nak pergi mana kalau pakai bag selalu? School. Very good. So, pergi. English panggil apa? Go. Go. Object. Tak ada. School. Place. School. Okay. Ali go school. Betul? Betul. Okay. Sekarang lengkapkan grammar. Ali is going Ke sekolah. Ke. to the school. Very good. Lepas belakang sekali. Full stop. Baca sekali nafas. Ali is going to the school. Very good. Thank you. Senang tak buat karangan sekarang kan? Okay. Betul saya nak copy ni jap. Okay. Tadi Ali is going to the school. Okay. Sekarang ni, uh, Hanania, buka mic. Okay, Hanania. Tadi kita guna Ali kan? Ya. Okay. Saya nak tanya, apakah kata ganti diri untuk Ali bila kita nak buat ayat yang berikutnya? Kata ganti diri. Takkan kita nak guna Ali, 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 Ali daripada awal karangan sampai habis karangan. Pelik pula kan cerita dia kan? So kita nak guna apa? He. Pandai. Very good. Apa action dia ini? Baru belajar minggu lepas. Melambai. With. Very good. Apa yang dia lambai tu? Hand. Very good. Kepada siapa dia lambai?
Mother. Betul. Sebab mum, eh. Okay, jom kita lengkapkan grammar. Teruskan. He is wearing Buang. one Yes, buang i. Tangannya. his hand Very good. Kepada, sorry, waving his hand at, ke arah bukan kepada. Eh. Ni saya kena tolong juga sebab ni adalah penggunaan conjunction. At, the bukan at the mum. Kepada ibunya. At his mum. Titik. football. Very good. Baca sekali nafas. He is waving his hand at his mom. Very good. Thank you, Hananya. Good job. Berikutnya, kita mempersilakan Haris. Bob. People. Tadi dah guna Ali. Kita nak guna the line boleh tak? Perkataan lain. Ali dah guna. Man. Guna. Man. Betul. Man tu hampir tepat. Tapi dia budak kan kita guna boy. Okay. Apa dalam gambar tu dia buat? Ada orang kata help, help. Maksud dia apa tu? Dia terdengar. Nah. Terdengar. Terdengar apa dia? Uh, Vocabulary kena penuh ni. Dengar. Terdengar. Hear. Okay. Apakah ini? Help. Yes. Here or help. Okay. Um, Here a help ataupun here a shout ataupun here apa nama tu Haris a cry. Nak yang mana? Yang mana lebih tepat? A Mendengar shop. teriakan. Shout tu lebih kepada marah. Teriakan apa dia? Haris. Crowd. Yeah, hear a cry. Okay. Sebenarnya Haris, kita boleh buat panjang dekat sini tau. Ah, katakan tak mau guna cry, kita boleh buat someone cry, someone crying for help. Okay. Faham Haris? Yeah. Okay. Kita buat macam ni pun boleh juga Haris. Someone crying for help. Okay. Dekat mana berlaku tempat ni? Field. No. Kawasan perumahan. School. At the School. kawasan perumahan. Okay. School boleh. School boleh ada Haris. Very good. School. Tapi dia tak sampai sekolah lagi ya. Okay, Haris, jom lengkapkan grammar. A boy ke the boy? A boy. Tak boleh. Kenapa tak boleh the? The Sebab boy. kita kan sebagai tahu dulu, kita nak rujuk Ali, he. So, boy itu kita nak rujuk kepada Ali. Kita nak rujuk kepada he. So, kita kena guna The.
The boy. Teruskan. The boy is hearing Ini tak payah ubah. Yang bawah ni tak payah ubah. Someone crying for help. at the school. Bukan at the school. The boy is hearing someone crying for help. Ini sebagai panjang sikit dengan kau risau. On his way to the Hmm. school. Titik. Sir, Ya, saya nak ke tandas sekejap. silakan. Okey. Okey, Haris, baca sekali nafas. The boy is hearing someone caring for help on his way to the school. Very good. Okey, Haris, jangan letak lagi telefon. Saya nak go through ayat yang mudah. Okey, kat ini yang susah, ini pilihan yang susah. Saya akan bagi kepelbagaian untuk kamu. Setahu kita akan kejar kamu punya level. Adam tak nampak apa-apa. Ha. Apa yang tak nampak tu? Gambar nampak tak? Tak. Pakai laptop ke pakai telefon? Laptop. Pakai browser ke pakai apps? Browser. Browser. Cuba klik mana-mana yang menunjukkan apa tu screen. Ini first time Adam pakai. Cuba cari. Nampak dah? Belum. Cuba cuba Adam install Dam apps dulu, betul Adam masuk balik. Guna je link tadi tu. Okey. Try dulu ah. Daftar akaun dah Adam, mesti daftar akaun tu. Jangan tak daftar. Okey. Okey, baik. Okey. So bagi pilihan yang kedua, Aris, kita masih letak boy. Okey, kita masih letak here. Okey. Ini paling mudah Haris. Some, Something yeah, something. Tempat, kawasan perumahan ataupun kejiranan. Nak pilih yang mana? Perumahan atau kejiranan? kejiranan. Kalau kejiranan ini neighborhood, Neighbor. neighborhood. Panjang kan? Padamlah. Saya tak nak nanti menyusahkan kamu dalam karangan. Buat inilah housing area, kawasan perumahan. Okey, lengkapkan grammar. The boy is hearing the something Something tak ada the. some Is hearing something. Teruskan. at the housing area. Yes, at the housing area. Full. Full stop. Okey, baca sekali nafas. The boy is hearing something at the housing area. Okay, thank you so much. Very good. Okay, berikutnya. Teacher, not yet. Okay, salin dulu. Baik. Yes.
Dah? Yang lain dah salin ke belum? Dah. Dah. I am done. Okay, Sir, I am done. very good. Okay, so kita teruskan kepada Aryan. Aryan, Hmm? Amar. Amar pula cerita yang sama Aryan. Oh. Ini gambar ini adalah berterusan, bersambung, bersambung. Contoh yang saya baca, eh. Ali is going to the school. He is waving his hand at his mom. The boy is Dia dah someone. boleh. The boy is hearing someone crying for help on his way to the school. Ataupun the boy is hearing something at the housing area. Faham, Aryan? Faham? Bersambung. Okey. Sekarang ni, sambung. Boy. Kita guna Ali, kita guna he, kita guna the boy. Kita ulang balik he. Kita guna ulang balik Ali, ya? Boleh tak? Boleh. Okay, kita ulang Ali balik tau. Ali, apa tu? Apa ni? Something. Bukan. Action dia tu. Kejut. Bukan terkejut. Look. Yes. Betul, look. Look melihat secara pilihan. Kalau ternampak, kita kena apa? Uh, see. See. Apa yang dia see ni? Objek apa yang dia see ni? House. Bukan? Ni. Terbakar. Asap. Oh, asap. Asap apa dia English? Out. Asap. Asap. Som. So, main mana? Eh. Oh, smoke. Ya, smoke. Smoking, merokok boleh, asap pun boleh, ya. Okay. Ali, see smoke. Dekat mana dia nampak see smoke tu? Where is the place? House. House. Lengkapkan grammar. Ali Yes. is Tambah je ing. buang air. Buang i. Apa yang buang? Ini tak boleh buang. Ini tak boleh buang. Ini memang lengkap. Oh. Ising. A Asap smoke. itu. Ya, the smoke. Asap tak boleh kira mana. Tak boleh kira. Asap tak boleh kira. Dia uncountable noun. Dia tak boleh one smoke, two smoke, three smoke. Tak boleh, ha. Dia the smoke. Okay. Dekat mana? At the house. Yes. Belakang sekali apa? Full stop. Baca sekali nafas. Ali is seeing the smoke at the house. Okay, very good. Thank you, Aryan. Sila salin. Tunggu kamu salin dulu. Yang lain sila salin. Wajib salin, ya. Kalau kamu tak salin, macam mana kamu nak ingat? Mesti salin. Dah, sir. Dah, okey. Kita tunggu dulu yang lain-lain. Yang lain dah ke belum? Siapa yang dah sudah? Angkat emoji love.
Okay, good. Thank you so much. Okay, Hanania sudah, Ari sudah, Arya sudah, Lutfi sudah. Okay, kita pergi ke Adam. Adam. Yes. Okay, tadi pengulangan kita cuba tengok balik Adam. Ayat pertama untuk cerita ni kita guna Ali. Ayat kedua kita guna he. Ayat ketiga kita guna the boy. Ayat yang keempat kita patah balik kepada Ali. Dan ayat yang kelima kita patah balik kepada He. Pandai. Apa dia buat ni? Action. Running. Yes, run. Tak ada objek. Mana dia berlari? At the house. House. Ke arah mana? Tu okay, at the house lah. Okay, very good. So, cuba lengkapkan ayat yang kita belajar tadi tu. He, lepas tu, He is running. okay, running ni kena tambah apa? ing. ing. Untuk pengetahuan Adam, untuk run, kita kena doublekan huruf dia, baru tambah in, ing. He. Macam mana nak guna, macam mana kita tahu nak guna n? Ada formula dia lah, tapi kalau sebaik kita hafal. Automatik Adam boleh ingat. Hafal saja. Ha? Okay. Okay. Running. He is running ke rumah. Ke rumah. At the house. Ke. Ke. To Yeah. To. To. the house. Yes. Belakang. Full stop. Baca sekali nafas. He is running to the house. Very good. Tepuk tangan. Good job, Adam. Tahniah. Okay. Yang lain sila salin, mesti salin. Salin itu akan buat kamu ingat lebih mendalam, lebih lama. Kalau tak salin, tengok je mana boleh. Mesti salin. Itu rahsia berjaya. Imam Syafi'i, dia macam mana dia boleh hafal Al-Quran, dia boleh tahu pasal Al-Quran, dia salin Al-Quran. Walaupun dia tak ada apa, dia tak ada buku time tu, dia boleh, dia gunakan apa tahu? Dia guna ailio dia tulis kat tapak tangan. Nampak tak? Ha. Okay. So, kita teruskan dengan Afiqah Husna. The he People. Tadi ada he dah. Tadi guna Ali, kita guna he balik. Betul kita guna apa balik? Macam mana buat Tolong, jangan kau risau. Afiqah, kita guna boy. Okay. Apa dia buat ni? run. Rhyme. Ada objek tak? Hmm. Tak ada. Dia berlari ke mana tu? Hmm. Apa ni? Apa? Apa tu? Public apa tu? Apa tu? Public phone. Ya, public phone. Okey, jom lengkapkan ayat. Fika. Pikan. The The. boy Mhm. is Mhm. running Ya. Apa lagi? Oh, at Ke. the Bukan at. the Ke. ke Adam is. Jangan memukul ni Pika. Dalam bahasa Inggeris, ke tu apa? to Yes, tu. Lepas tu, the public phone. lepas Betul. tu. Adam is. The boy is running to the public phone. Thank you. Very good, Afika. Okey, sila sambung, Afika. Finish.
Yang dah sorry sila angkat emoji love. Thank you, Lutfi. Okay, semua dah siap? Thank you. Kita akan ke Hanania. Hanania. Kita dah ulang balik kepada Ali. Ali. Very good. Okay. Apa action Ali sekarang? Cuba tengok dia buat apa ni. Call. Call. Siapa yang dia call tu? Fireman. 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 Uh, calling. Fireman or fire station? Calling the fire station. Okay, fireman lah. Okay. Where is the place? Public phone. Yes, public phone. Lengkapkan grammar, Hanania. Ali is calling a fireman The fireman at at the public phone. Belakang sekali apa, Hanania? full stop. Stop. Baca sekali nafas. Ali is calling the fireman at the public phone. Thank you so much. Okay, very good, Hanania. Okay, yang ni sila saling. Kita tunggu siapa dah siap. Boleh angkat tangan. Boleh angkat emoji love. Semua dah siap. Okay, boleh tak saya pergi ke next slide? Boleh? Boleh. Boleh, thank you. Okay. So, tadi Hanania kan? Ya. Okay, sekarang kita balik kepada Haris. Haris, Yes. people.
fireman. Fireman. Seguna plural lah. Fireman. Ini plural. Okay. Action. Dia tu fire. Water. Dia tu Apa dia? Water. Dia bukan. Action dia. Oh, maksudnya menyiram. Okey, tak boleh guna nyiram kat situ. Dia nak padam api. So, apakah perkataan padam api? Nak sebantu? Okey. Semua hafal lah. Kalau untuk padam api, kena guna put out. Put out. Faham ah? Padam api kena guna perkataan phrasal verb ni. Put out. Bukan erase the fire. Tak boleh. Ha? Mesti guna put out. Okey, apa yang dipadam tu? Fire. Fire. Where is the place? And the house. Yes. Lengkapkan grammar anda. The fireman is Plural fireman. E. uh A. Kat mana letak ing? Kat putting ke kat outing? putting. Very good. What happened to the tea? Letak dua T. Double it. Kita doublekan dia. Betul letak in. I. Di Okay. Putting out. Lepas tu teruskan. the fire Yes, at the the house. fire. Betul. At the house. Belakang sekali apa? Full stop. Baca sekali nafas. The firemen are putting out the fire at the house. Thank you, Haris. Galin sila salin. Siapa dah siap salin, angkat tangan. Semua dah siap? Okey. Kita akan pergi ke Aryan. okay. Okey, Aryan. Who is this? Fireman Bukan fireman, fireman. Apakah action dia ni? Mengucapkan terima kasih. Apa dia? Dia ucap terima kasih lah kepada Ali sebab Ali call bagi tahu terbakar kan? Aryan kan? So, mengucapkan terima kasih apa dia? thank you. Thank. Okay. Siapa yang dia thank tu? Ali. Yes. Okay. Tak payahlah action please tak payah ulang kan? Tak ada dah please. Okay, letakkan grammar. The fireman is Betul. is thank Tambah apa kat thank tu? thanking. Yes, thanking. Kenapa thank? Mengucap terima kasih. Thanking. Kau kenapa thanking? Kena
Kenapa perbuatan tu thanking ke? Kenapa ejaan tu thanking? Apa ejaan tu thank you? Okey. Dalam English, thank tu maksudnya terima kasih. Tapi bila mana kita gunakan ing kat perkataan tersebut, kita dah menjadikan perkataan tersebut adalah satu action, Dan. perbuatan. So, thanking bermaksud fireman itu berterima kasih. Berterima kasih. Macam tu lah. Faham ah? Dia jadi Hmm. perbuatan sudah. Ha. Kalau bahasa Melayu, dia jadi terima kasih tu macam bukan perbuatan, dia macam balasan kan. Thank you, you're welcome. Tak, ini thanking ni maksudnya berterima kasih. Dia menjadi perbuatan. Dan. Okay. Is thanking siapa? To the Ali. Tak payah tu dah is thanking Ali cukup. Okay. Baca sekali nafas. The fireman is thanking Ali. Very good. Thank you. Okay. Ah, Kena ayat. okay. Oh, salin dulu, salin dulu. Siapa dah siap boleh angkat tangan. Okay. Boleh pergi berikutnya. Yes, sir. Okay, thank you. Berikutnya, gambar yang sama tetapi cara jawab yang kedua. Kita panggil Lutfi. Apa ini? Fireman. Ini? Hand. No. Perbuatan yang tunjuk best tu maksud sebaliknya. Tank. T- Tank. Tank. Tank ini. Oh. Yang satu lagi tu. Memu. Hmm. Memu. Me, Kalau me, kalau bahasa Sabah minta puji bakau ni. hmm. Memuja. Memu, Memuji. Uji. Memuji ataupun puji. So, kalau memuji English panggil apa? English. P R A R Pre, pre, praise. pre, praise. Okay. Siapa yang dia praise ni? Uh, boy. Adi. Boleh, boleh the boy, tak ada masalah. Boy. Oh boy. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Sekarang lengkapkan grammar. The fireman Lepas tu, is okay, is praising. Buang i. yes, very good. Kejap saya nak tarik sikit ke sini. Okay, praising, buang i, tambah ing. Budak itu. The boy The boy. The boy. stop. Betul. Full stop. Baca sekali nafas. The fireman is praising. Teruskan. Kejap The, saya salin. Praising. okay. Praising the boy. Yang lain terus boleh salin tau. The fireman is praising the boy. Yes. Very good. Okay. Thank you. Berikutnya, Adam. Adam. Yes. Bag Who is these people? Him.
Okay. Kita guna Ali lah balik Boleh guna Ali tak Okay. Okay. Ali. Lepas dia tolong apa tu? Pembakaran tu, apa dia buat ni? Go to home. Ya, go back. Ini satu perkataan. Go to Dia balik mana? Home tadi kan? home. Okey. Lengkapkan grammar anda. Ali go back to the home. Ali is Is go tambah back. kat go tu. Is going back to the home. Okay, is going Back. back. Tak payah to the home, letak full stop terus. Cuba baca. Ali is going back home. Very good. Thank you, Adam. Good job. Sila salin. Ali is going back home. Dah salin ke belum? Okey, dah. Okey, boleh pergi yang berikutnya. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, Afika. Okey. Sebulatkan ni, apa dia ni? Ali Ali dah guna tadi, kita guna he balik He. Apa action dia ni? happy Happy tu kata sifat. Apa action dia ni? mm, Bercerita. Memberita. who Memberitahu. English kalau beritahu, apakah maksudnya? Memberitahu. Mengasih tahu. Apa itu? T, E, Helen L. Helen Yes, very good. Afika, good job. He tell. Ini Tell what? bukan Hel Ini kita panggil apa? Yang benda yang berlaku ni, kebakaran. Kita panggil apa? I. Ini selalu digunakan dalam karangan bahasa Melayu. N. English pun guna juga. C. I. D. insider. E. Insider. N. missing that Ya, insiden. Kemalangan tu. Bukan accident accident kemalangan. Insiden tu uh, kemalangan boleh, perompakan boleh, kena bunuh boleh, semua boleh. Macam tu. Tapi insiden ni me- sesuatu yang melupakan kemalangan tetapi bukan kereta. Dia kesemuaan boleh. So insiden, he tells insiden kepada siapa? mom and dad Ya, okay, very good. Mom and dad ataupun kalau kita mudahkan, parents parents. Very good, Fika. Fika, sekarang Fika cuba lengkapkan grammar dia. he Teruskan. is Terus. telling Okay. the Ini tak apa. Ini tolong jangan risau. Ini kita gunakan preposition uh, about the. Okay. About the incident kepada parent. to the
Married to the parent Parents. pun boleh, tapi nak bagi tahu parent itu kepunyaan Ali. To, He. to, Hi. to Hi. his, To his. yes, to his parents. Belakang sekali tak apa. Full stop. Full stop. Okay. Baca sekali nafas. He is telling about the instilling the to his parents. Thank you. Very good, Afrika. Okay, see you, Salin. Thank you, Adam. Boleh pergi yang berikutnya. Boleh tak pergi yang berikutnya? Yes. Okay. So, untuk yang berikutnya, siapa nak buat? Ni sebuka. Volunteer. Angkat tangan. Sukarela. Mesti berani. Kalau siapa dalam kelas tu mesti berani. Hanania, thank you. Hanania, jangan risau, saya tolong. People dia adalah ini. Parents. Very good. Kejap, ya Allah. Okay. Parents. Action dia memuji. Memuji. Ini. Dia tepuk belakang badan. Memuji. Puji. Apa dia Hanania? Puji. Baru tadi kita buat. His. Praise. Very good. Siapa yang dia puji? Ali. Okay, lengkapkan grammar. His parents. Is A. a Satu, dua. person. His parent are. One is Mhm. ing. Okay, good. Disebabkan Ali ini kata nama khas, perlu tak letak the ataupun a? Tak perlu. Titik terus. Baca sekali nafas. His parents are praising Ali. Thank you. So, disebabkan hanya menutupinya, sebagai peluang untuk Hania untuk baca cerita daripada awal sampai habis. Silakan Hanania. Ali is going to the school. He is waving his hand at his mom. The boy is hearing someone crying for help on his way to the school. Pilihan kedua. The boy is hearing something at the housing area. Teruskan. Ali is seeing the smoke at the house. He is running to the house.
The boy is running to the public phone. Ali is calling the fireman at the public phone. The firemen are putting out the fire at the house. The fireman is thanking Ali. The fireman is pressing the boy. Ali is going back home. He is telling about the incident to his parents. His parents are pressing Ali. Praising. S Praising. bunyi Z. Praising. Praising. Okay, good. Thank you. Berikutnya, mempersilakan Haris. Dengan lajunya Haris. Ali is going to school. He's waving his hand at his mom. The boy is hearing someone caring for her on his way to the school. The boy is hearing something at the house being area. Ali is seeing the smoke at the house. He is running to the house. The boy is running to the public pool. Ali is calling the firemen and the public phone. The firemen are putting out the fire at the house. The fireman is thanking Ali. The fireman is pressing the boy. Ali is going back home. He is telling about me Incident. incident to his parents. His parents are praising Ali. Thank you. Aryan, teruskan. Ali is going to the school. He is wave his hand at the mom. The boy is hearing someone crying for help on his way to the school. The boy is hearing something at the housing area. Ali is seeing the smoke at the house. He is running to the house. The boy is running to the public phone. Ali is calling the fireman at the public phone. The fireman is putting out the fire at the house. The fireman is thanking Ali. The fireman is pressing the boy. Ali is going back home. He is telling about the accident to his parents. His parents are praising Ali. Thank you. Berikutnya, Lutfi dengan lajunya. 1, 2, 3. Ali is going to the school. He is waving his hand at his mom. The boy is hearing someone crying for help on his way to the school. The boy is hearing something at the housing area. Ali is seeing the smoke at the house. He is running to the house. The boy is running to the public phone. Ali is calling the firemen at the public phone. The firemen
are putting out the fire at the house. The fireman is thanking Ali. The fireman is praising the boy. Ali is going back home. He he is telling about the incident to his parents. His parents are praising Ali. Thank you so much. Very good. Adam Al-Fatih. Teruskan. Sir, can I go to toilet? Yes, please. Ali is going to the school. He is waving his hand at his mom. The boy is hearing someone crying for help on his way to the school. The boy is hearing something at the housing area. Ali is seeing the smoke at the house. He is running to the house. The boy is running to the public phone. Ali is calling the firemen at the public phone. The firemen are putting out the fire at the house. The fireman is thanking Ali. The fireman is praising the boy. Ali is going back home. He is telling about the incident to his parents. His parents are praising Ali. Very good. Tu baiklah Adam. Thank you so much Adam. Very good. Berikutnya Afika Husna. Ali is going to the school. He is waving his hand at the mom. The boy is hearing some crying for help on the way on the school. The boy is hearing something at the house area. Ali is seizing the smoke at the house. The boy is running to the house. He is running to the public phone. Ali is calling the fireman at the public phone. The fire area putting out the fire at the house. The fire is thinking Ali. The fire is pressing the boy. Ali is going back home. He is telling about incident to his parents. His parents are praising Ali. Thank you so much Afika. Very good. Okay, so Alhamdulillah semua dapat buat karangan ini dengan bantuan. Good job. Tak apa, kita bertatih dulu pelan-pelan. A lot of apa kita panggil tu? Drilling, exercise, worksheet dan so on lah. Kita akan latih kamu sampai kamu mahir. Okay, sampai kamu mahir buat karangan. Okay, so itu saja sampai hari ini. Minta maaf terlajak waktu, minta maaf. So kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, dan jangan lupa untuk kamu lengkapkan nota ini dan hantar pada saya. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. See you next Good night, week. sir. Bye, Salam. sir. Okay, good night guys. Good night guys. Thank See you next you. week guys. See you next week.